Tengah-tengah duk main dengan anak tadi, tiba-tiba ada bunyi kerup kerup. Aku intailah dekat luar, tengok gelap macam nak hujan. Tengok ampaian kat depan pun dah kosong. Lepas tu ada bunyi lagi, kerup kerup. Oh, rupanya perut aku yang berbunyi. Aku pun tanyalah bini aku, awak lapar tak? Dia cakap, tak lah. Kalau dia cakap dia lapar, nanti aku suruh dia masak. Tak apa, aku pun masuk dapur tengok bahan apa yang ada. Boleh aku masak untuk makan petang ni. Berdasarkan bahan-bahan yang ada, aku rasa bolehlah aku buat roti jala. Bukan roti jala maklimah biadab, tapi roti jala-jala makan petang. Untuk buat roti jala yang lembut sampai ke malam, tapi aku jamin pasti tak sampai malam sudah habis. Kita perlukan sebiji telur ayam, 2 dan 3/4 tepung gandum, 2 cawan air, setengah sudu kecil garam, 1 sudu besar gula dan 1 sudu kecil serbuk kunyit, serta 3 sudu besar santan. Blendkan semua bahan-bahan sampai dia hancur, kemudian tapis dan masukkan ke dalam acuan. Lepas tu boleh panaskan kuali dan oles sedikit minyak supaya tidak melekat, dan bolehlah mula menjala sampai adunan tepung habis. Tak perlu nak terbalikkan roti jala. Kalau nampak bahagian atas dah kering, boleh angkat. Bila semua dah masak, boleh mula menggulung. Maka siaplah roti jala-jala makan petang kita. Untuk kuah kari dia pula, aku gunakan pes segera je lah. Cepat sikit, perut aku pun dah makin kuat berbunyi. Aku gunakan pes dari dapur Ritok Chicken. Korang carilah sendiri. Mula-mula panaskan pes, lepas tu letak sedikit air. Masukkan ayam dan tambah sedikit santan. Kacau-kacau dan tunggu ia sampai mendidih dan boleh perasakan dengan garam. Siaplah minum makan petang aku untuk hari ini. Wife aku tiba-tiba dia cakap dia dah mula lapar.